Macam mana nak tahu sagu dah masak? Dalam resepi 20 minit siap, ini dia caranya. Okey, so nak masak kuih sagu merah, first kali kita perlu masukkan air dalam 3 cawan macam tu. Then kita masukkan gula, kita masukkan sirap rose. Jangan terlupa masukkan daun pandan untuk make sure korang punya kuih ni lebih wangi lah kan. Kita satukan bahan tadi dan biarkan dia masak sehingga mendidih. Okey, so bila dah nampak air dia mendidih macam ni, kita dah boleh masukkan sagu kita. Sagu ni pula make sure kita dah cuci dululah. Cuci bersih-bersih, lepas tu kita masukkan sagu ni. Okay, lepas tu kita kacaukan dia dan biarkan dia masak sehingga pekat sedikit. Bila kita lihat kepekatan ni dah agak pekat macam ni, walaupun dia punya warna belum cukup jernih, sebenarnya kita dah boleh siap untuk pindahkan ke dalam bekas acuan. Bekas acuan ni pula kita dah oleskan dengan minyak supaya nanti dia tak melekat lah bila nak keluarkan. So masa tuang ni korang boleh tengok lah, memang dia punya tekstur dia masih ada warna-warna putih sikit sagu tu. Jangan risau, nanti bila kukus dia akan berubah menjadi jernih. Ok, so sekarang ni kita boleh kukuskan dia. Ok, so nak kukus dia tak perlu lama pun, 20 minit je dah boleh siap. Ok, so bila dah siap tu kita akan gaulkan dia dengan kelapa. Kelapa parut ni kita bolehlah kukuskan dia dulu. Ok, so tips nak senang keluarkan dia daripada acuan ni, sebelum kita masak tadi kita dah oleskan minyak lah dekat tepi acuan ni. So nampak tu, dia senang sikit nak keluarkan. Kita boleh letakkan di kelapa kita. Ok, so kita make sure kelapa-kelapa dia ni lekat lah dekat dia punya kuih ni kan. Memang rasa macam kuih orang dulu buat. Untuk lebih banyak resipi macam ni, layari website MyRecipe.